Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hafsyam B. Effendi, pelajar semester September 2025 bagi Open University Malaysia Cawangan Alustar. Okay, untuk clinical practice OSH NBCP 2522, saya telah menjalani latihan klinikal di Jabatan Pediatrik, iaitu tempat saya bekerja sendiri. Okey, ini akan saya membentangkan slide tentang reflection on ergonomic enhancing comfort, productivity and well-being in your workplace. Okey, di tempat kerja saya lah, iaitu di Jabatan Pediatrik Hospital Sana Bahiyah. Okey, apa tu ergonomik? Ergonomik adalah ergonomik ini memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko kecederaan di tempat kerja dan memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan di tahap yang optimum. Okey, aspek ergonomik ini sentiasa dipandang remeh kerana kekurangan masa, kurangnya bantuan, peralatan sokongan serta paling penting sekali kurangnya tahap ilmu pengetahuan serta budaya kerja yang telah lama diamalkan. Okey, petugas berpotensi terdedah kepada bahaya seperti kecederaan fizikal, muskuloskeletal, terdedah kepada bahan kimia serta pelbagai lagi bahaya lain. Okey, melalui pengalaman klinikal di saya, terdapat beberapa situasi yang saya menampakkan kekurangan dari segi amalan ergonomik, iaitu proses pemindahan pesakit dari satu tempat ke satu tempat serta kaedah pengendalian barangan serta mesin dan alatan perubatan. Okey, ini adalah trigger event. Trigger event ni di mana di Jabatan Pediatrik, mostly saya sebagai PPP, tugas saya ialah menghantar pesakit ke Jabatan Radiologi untuk tujuan CT scan ataupun X-ray. So pesakit terdapat setengah pesakit yang obesity, iaitu berat antara 60 hingga ke 80 kg dihantar ke ward ataupun di tempat lain dengan bantuan hanyalah 1 hingga ke 2 petugas kesihatan. Di situasi kedua pula di mana pesakit dipindahkan daripada katil pesakit ke meja CT scan ataupun meja X-ray tanpa menggunakan slide board ataupun papan gelongso untuk menjimatkan masa. So ia menyebabkan petugas kesihatan kena bongkok untuk mengangkat pesakit serta peralatan-peralatan mesin yang dipakai pesakit memindahkan ke atas katil meja CT scan secara manual. Okay, situasi ketiga apabila seorang rakan saya yang bertugas sebagai pembantu perawatan kesihatan berusia lingkungan 40 tahun mengalami sakit di bahagian belakang serta pergelangan tangan selepas beliau mengendalikan pengatur ataupun regulator tong oksigen menggunakan peralatan spana yang tidak sesuai serta mengangkat dan mengalihkan tong oksigen yang sangat berat secara manual. Okey, inilah kaedah membongkok yang salah. Kita panggil body mechanic lah. Body mechanic yang salah dalam pengendalian regulator tong oksigen serta penggunaan peralatan seperti monkey spanner ni yang sangat tidak sesuai dalam mengendalikan tong oksigen. Okey, appraisal. Dalam pemindahan dan penghantaran pesakit di Jabatan Pediatrik, pesakit di jabatan kami boleh mencecah sehingga 100 kg walaupun dikategorikan sebagai pediatrik, namun ada pesakit yang bertubuh besar, berusia mungkin dalam 10 ke 12 tahun, masih lagi pediatrik tapi berat badan hingga 100, 105, 110 kg. Obesity lah. So katil pesakit, katil juga berat dan ditolak bersama beban berat pesakit yang berat menggunakan seorang sahaja kaki tangan seperti pembantu perawatan kesihatan ataupun penolong pegawai perubatan. Okey, tugas pengendalian pesakit secara manual ni ataupun manual handling merupakan punca paling kerap dilaporkan sebagai penyebab utama kecederaan muskuloskeletal dalam kalangan petugas kesihatan. Keadaan ini berlaku akibat postur badan yang tidak ergonomik serta beban fizikal yang tinggi seperti aktiviti menolak katil pesakit. Okey, ini adalah daripada Johnson et al. 2023. Okey. Selain daripada itu, aktiviti pemindahan pesakit secara manual tanpa menggunakan peralatan perubatan, peralatan bantuan yang sesuai merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kecederaan muskuloskeletal dalam kalangan petugas kesihatan, terutamanya melibatkan bahagian belakang dan pinggang. Okey, Sun et al. 2023.
Okey, ini adalah kita panggil, inilah macam saya cerita tadi di dalam trigger event. Apabila saya lihat pesakit yang berbadan besar ditolak katil secara bersorangan, dengan yang kedua pesakit dipindahkan daripada katil pesakit ke meja CT scan tanpa menggunakan alat bantuan seperti slide board lah. Okey, ini adalah proses penghantaran pesakit di mana pesakit ditolak secara bersendirian ataupun berseorangan oleh petugas kesihatan. Okey, yang kedua ialah pengendalian barangan serta peralatan perubatan. Okey, di Jabatan Pediatrik kita ada satu unit yang dipanggil sebagai unit hemodinamik yang bertanggungjawab dalam pengurusan pesanan barangan, penyimpanan stok dan penyelenggaraan peralatan perubatan seperti ventilator, ambu bag, tangki oksigen dan barangan lain. Okey, yang saya cerita pasal regulator tadi, tong oksigen tu perlu ditukar apabila tekanan oksigen dah mencapai paras kritikal warna merah tu, dan perlu menggunakan spana yang sesuai, spana khas untuk kita nak tutup tong oksigen tu kan, untuk mengurangkan risiko percikan api. Okey, WHA International tahun 2024 ada melaporkan satu insiden kebakaran semasa operasi sistem pengisian dan pengendalian silinder oksigen di mana kegagalan komponen tekanan tinggi telah menyebabkan kebakaran dan kerosakan peralatan. Okey, ini menunjukkan betapa bahayalah tong oksigen yang mostly memang dalam tu kita tahu dipenuhi dengan oksigen dan sangat sensitif dengan percikan api. So apabila kita nak handle tong oksigen menggunakan spana yang diperbuat daripada keludi ataupun besi, dia boleh menghasilkan percikan api dan boleh menyebabkan letupan. Bahayalah, boleh menyebabkan kebakaran. Okey, dan tong oksigen ni beratnya daripada kecil hingga ke besar, lingkungan 5 hingga 15 kilogram. Okey, sentiasa dipindahkan dalam jumlah yang banyak serta dikendalikan dengan poster yang tidak betul seperti menggolek atau mengangkat satu persatu untuk mengurangkan risiko kecederaan. Okey. Menggolek dan memusing objek berat bagi meningkatkan tekanan pada bahagian lumbar, seterusnya meningkatkan risiko sakit belakang bagi pekerja yang kerap mengendalikan beban manual. Okey, Iwakiri et al. 2004. Inilah tong-tong oksigen. Okey, tong-tong oksigen ni akan digunakan dan ditukarkan dalam 2 atau 3 hari sekali. Okey, setelah tong oksigen ni habis digunakan, okey, petugas kesihatan seperti PPK akan mengendalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 tong oksigen ni untuk dialihkan dan diangkat ke atas troli untuk dipindahkan ke stor perubatan untuk menukar tong gas yang baru. So, kaedah ni sangat memberi kesan lah kepada sistem muskuloskeletal petugas kesihatan kita. Okey, dan dia variasi itulah, variasi berat dia daripada 5 hingga 15 kilogram bagi satu tong. Okey, exploration. Okey, pemindahan dan penghantaran pesakit. Pengendalian katil hospital yang berat memerlukan 2 hingga 4 orang petugas bagi memastikan keselamatan pekerja pesakit kerana memerlukan tenaga fizikal yang tinggi serta melibatkan poster kerja yang boleh menyebabkan kecederaan muskuloskeletal. Rabani, Hadis Joto dan Delika tahun 2004. Okey, selain itu dalam proses pemindahan dan penghantaran pesakit ni, reka bentuk roda katil juga memainkan peranan penting kerana ia memberi kesan yang ketara terhadap pergerakan dan penghantaran pesakit kerana katil yang tradisional, katil biasa memerlukan tenaga yang banyak akibat roda yang kurang lancar serta bebanan katil dan pesakit. Okey, roda katil pesakit ni, pada pendapat saya, roda katil pesakit perlu diselenggara setiap 3 hingga ke 6 bulan bagi memastikan penghantaran pesakit daripada katil ke ward ataupun ke CT scan, unit radiologi atau ke tempat lain berjalan dengan lancar dan selamat. Okey, kemudian bagi pemindahan pesakit daripada katil pesakit ke meja X-ray ataupun meja CT scan, MRI dan lain-lain, penggunaan papan slide ataupun slide board ataupun kain slide sheet sangatlah diwajibkan. Penggunaan alatan bantuan pemindahan seperti ini, slide board ataupun kain pengurang geseran slide sheet, dapat mengurangkan beban fizikal serta risiko kecederaan muskuloskeletal kepada petugas kesihatan semasa pemindahan pesakit dilakukan. Okay, ini adalah petikan daripada Abdul Halim, Muhammad Ripin dan Zaini Ridwan tahun 2003. Okay,
Okey, papan slide dia direka dalam bentuk yang sangat luas. Dia memudahkan pemindahan pesakit kanak-kanak bagi Jabatan Pediatrik beserta peralatan-peralatan medikal seperti ventilator, shrink pump. Dengan mudahlah kita nak pindah alatan dan pesakit sekaligus daripada katil pesakit ke meja CT scan walaupun memakan sedikit masa. Okey, ni adalah gambar. Kita panggil slideboard lah. Slideboard yang kita gunakan. Slideboard ni dekat mana-mana pun ada. Dekat Jabatan Pediatrik ada, dekat ward ada, dekat CT scan ada. Cuma kita nak guna ataupun tak mau guna, itu adalah pilihan kita. Sebaiknya papan slide ni kita wajibkan penggunaan kerana atas tujuan mengangkat pesakit serta alatan-alatan pesakit lah. Seperti dalam gambar ni, nampak kita gunakan slideboard ni untuk tujuan angkat patient, baby, pesakit pediatrik serta shrink pump serta monitor dan juga ventilator yang dipakai oleh pesakit dengan mudah lah. Okey, kemudian yang kita lihat tadi di unit hemodinamik tentang pengendalian peralatan perubatan. Alatan yang tidak menghasilkan percikan, non-sparking, kurang percikan, spark radius ataupun tahan percikan, spark resistant atau kalis percikan, spark proof, ialah alat yang diperbuat daripada logam seperti gangsa, tembaga, logam monel, alloy tembaga, aluminium atau alloy tembaga berilium. Okey, CCOHS tahun 2005. Okey, untuk penggunaan alatan-alatan seperti ini sangat sesuai lah untuk mengurangkan risiko percikan api ketika mengendalikan alatan perubatan seperti tangki oksigen. Okey, pemilihan alatan yang sesuai serta saiz dan bentuk tangan serta ciri reka bentuk ergonomik dapat mengurangkan ketegangan pada tangan, pergelangan dan lengan kerana kerja dapat dilakukan dengan pose yang lebih semula jadi dan penggunaan tenaga yang lebih rendah. Okey, bagi petugas kesihatan, boleh kalau nak guna spana yang biasa ataupun monkey spana tadi, tapi ia perlu dilapik dengan kain ataupun kertas bagi mengurangkan risiko kerosakan, percikan api dan memudahkan pengendalian regulator oksigen itu dengan selamat. Okay, ini adalah gambar spana yang diperbuat daripada aluminium, bukan keluli, diperbuat daripada aluminium compact hardened aluminium yang sangat sesuai lah untuk mengurangkan kesakitan tangan serta mengurangkan risiko percikan api. Okey, dalam pengendalian tong yang sangat dalam kuantiti yang banyak tadi, sampai 6 biji tong oksigen hingga 6 berat, tong oksigen seberat 15 hingga 20 kg perlu dialihkan dengan postur badan, mekanik badan yang betul walaupun jarak dekat untuk mengelakkan kecederaan semasa mengangkat atau mengalihkan beban. Okey, latihan ergonomik serta penggunaan teknik mekanik badan yang betul semasa mengangkat beban berat boleh meningkatkan kesedaran postur, mengurangkan tekanan fizikal pada tubuh serta membantu mencegah kecederaan muskuloskeletal. Aslan dan Atici tahun 2003. Okey. Apple Therapy pada tahun Apple Therapy 2025 menerangkan terdapat beberapa prinsip asas mengangkat bebanan, iaitu yang pertama, letakkan beban berhampiran dengan pusat graviti badan, iaitu dekat dengan badan supaya tekanan pada otot dapat dikurangkan. Okey, kemudian apabila mengangkat beban, lutut perlu dibengkokkan dan bukan pinggang semasa mengangkat beban. Okey, dan kita menggunakan kaki untuk mengangkat, bukan belakang, bagi mengurangkan risiko sakit belakang, serta perlu memastikan belakang lurus dan sejajar dengan leher serta pinggul semasa proses mengangkat. Okey, semasa kita angkat beban tu, pinggang belakang dengan leher kita kena straight, kita tak boleh bengkok macam tu semasa angkat beban. Okey, jika perlu, bebanan boleh digolek, dipusing atau ditolak dan ditarik bagi mengurangkan tekanan pada otot. Kuatkan otot penstabil sebelum menolak, menarik atau mengangkat beban bagi melindungi ligamen atau sendi daripada terselir atau tercedera. Pusingan dengan kaki bukan badan dan dia hadapkan badan ke arah pergerakan badan. Jangan angkat beban terlalu berat jika tidak mampu, kerana ini boleh meningkatkan risiko kecederaan. Okay, inilah contoh gambar. Gambar inilah cara dan kaedah kita mengangkat beban. Okay, kita perlu straight, selari, pinggul, belakang dan tengkok perlu selari ketika mengangkat beban, dan kalau boleh kita jangan bengkok ketika mengangkat beban.
bebanan. Okey, berat. Okey, integration. Sebelum latihan klinikal, saya hanya fokus kepada pengendalian pesakit dan peralatan asas tanpa menyedari risiko ergonomik. Tapi setelah pengalaman di Jabatan Pediatrik telah mengubah perspektif saya. Saya kini memahami kepentingan postur badan yang betul, penggunaan alat bantuan seperti papan slide dan spana, kalis percikan serta prinsip body mekanik untuk mengurangkan risiko kecederaan, meningkatkan keselamatan dan keselesaan kerja, dan bersedia berkongsi pengetahuan ini dengan rakan sekerja lain bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan. Okay, secara kesimpulannya, pengalaman di Jabatan Pediatrik ini menekankan betapa pentingnya ergonomik dalam tugas harian petugas kesihatan kerana penghantaran pesakit, pemindahan dan pengendalian peralatan yang dilakukan dengan postur salah atau alatan tidak sesuai boleh menyebabkan kecederaan fizikal. Saya mempelajari teknik mekanik badan yang betul menggunakan alatan bantuan seperti papan slide, slide sheet serta kaedah mengangkat dan menolak pesakit dengan selamat, yang bukan saja meningkatkan kecekapan kerja tetapi juga mengurangkan lagi risiko kecederaan. Okey. Sekian.